Every time I pergi Thailand, I akan borong banyak gila diorang punya makanan 7E tau. Tapi kali ni I dah jumpa tempat yang jual banyak makanan 7E. Tak payah pergi Thailand langsung dah. Sebab Thai Street Mart dah ada dekat Ipoh. Korang jangan lupa save this video. Nanti korang datang sini, korang just ambil je yang I recommend ni. Tak payah fikir-fikir dah mana sedap, mana tak sedap. Okay, untuk burger, I ada 3 favourite, which is chicken stick burger, double chicken and cheese burger, and lagi satu yang ni. Ni dia premium sikit. Lepas tu untuk air dia, paling best ni mestilah air Meiji. Saya punya favourite chocolate and strawberry. Kat sini juga dia ada jual green tea, Thai tea. Lepas tu lok ching. Makan lok ching dalam aircon tau. And then roti yang ni I tak pernah makan kat Thailand, so I akan review rasa dia macam mana. Ada ice cream. Lepas tu ni makanan-makanan yang I ambil and I akan rasa. I baru tahu Meiji ada matcha latte juga tau. Dia macam mild sikit lah. My favourite tetap strawberry. Kerabu Meiji dia sedap. Cukup masin, manis, pedas. And ni dia punya lok ching. I ambil setiap satu. Tahu tak, ni first time I makan lok ching yang banyak-banyak jenis and I puas hati sebab dia masak dengan betul and tak honey, rasa fresh. Tambah yang ni, ya Allah, sedap sangat-sangat. Sebab sebelum ni I pernah beli dekat seller lain tau. Yang ni rasa dia pelik, I tak boleh nak telai. Tapi kat sini punya okey. Lepas tu roti yang ni rasa manis, masin, berlemak. Tapi sebab dia besar sangat, better korang share 2-3 orang. Kalau pergi Thailand, I borong seaweed chicken roll ni sampai 20 tau. And then dia punya spicy sausage ni pun I suka. Lepas tu ni benda yang diorang baru bawa masuk, roti Cafe Amazon. Wah, dia roti dia sangat-sangat lembut. Lepas tu dalam tu ada cream tau. Ni kalau you tak ada masa nak pergi Thailand tapi you teringin nak makan makanan 7E Thailand, singgahlah sini.